Bukan main kotor lagi Selain sabun badan makeover, ada sabun Bati Purpose. Dak Perry tu kata dengan aku dengan Dak Perry dah kamcek. Dia kata dengan aku, In, kau guna je spray ni, kau spray-spray bersih, In. Kau tak bersih, siap dia Yang ini kotor-kotor kan, kita buat sebelah je tau. Sebelah kan kau tak percaya aku cakap sekarang Lepas tu dia kata tonyo je. Lap je. Betul weh. Tonyo aja Hilang. Nampak tak? Kau nampak tak perbezaan dia? Selepas sebelum. Tak percaya lagi, tak apa, kita buat yang kat sini Kan kau katakan, alah, itu memang daki-daki biasa je. Okey, kita buat. Wish, betul weh, seperti baru weh. Kau tengok ni kau nak tengok, nanti kau kata, iya ke? Aku spray je, terus dia nak hilang. Terus nak hilang. Belum lagi lap, dia dah hilang. Kalau kita lap, nampak tak sekali tarik? Gitu. Lagi besar tarikan, lagi besarlah dia punya bersih. Nak raya ni, puasa-puasa ni rajinlah sikit. Jangan duk melepek je kat rumah. Puasa-puasa ni bersih-bersihkan sikit. Nanti raya orang datang, berkelat, berlicin lah rumah kau. Bersih Freezer-freezer pun kau sental bagi bersih. Nampak tak perbezaan dia? So, siapa yang ada freezer ke, peti sejuk ke, apa-apa ke yang memang dah nampak macam lusuh dah lama, jangan risau. Jangan dibuang, jangan ditukar baru. Kau beli je sabun Bati Purpose ni, kau spray-spray, terus bersih. Tak percaya? Cuba dulu. Jangan menggetar-getar je kata tak boleh. Buat dulu baru boleh tahu.